Yuk, hari ni teman yuk, teman hisap okok yuk. Hari ni yuk nak belanja apa? Yuk nak belanja cerita ni. Hari ni yuk nak belanja cerita. Yuk ada cerita dah baru lah. Yuk buat sempena bulan Ramadan ni lah. Yuk buat sempena bulan Ramadan. Yuk nak buat apa? You nak buat buka puasa open house bulan Ramadan. You nak buat dekat rumah you lah, dekat mana? Dekat kampung undang stesen. Jadi you ada buat lampsheng, ada you buat nasi kandar ada, nasi biryani ada, nasi lemak ada. Macam-macam lah. Jadi siapa yang berminat nak mari, tunggulah nanti bulan Ramadan nanti yuk jemput lah ya. Siapa-siapa yang mengenali dan memahami lah. Yang tak faham tu tak apalah, tak kisahlah. Ini yuk nak isap rokok sebatang ni, ingat. Jadi hari ni selamat berkenalan lah ya. Jadi hari ni yuk dah isap rokok dah. Yuk buat video je lah. Buat punya yuk buat video yuk isap rokok tak ada view, tak ada orang tengok. Hari ni yuk nak duduk lah, yuk nak tidur lah. Hari ni yuk tutup dah kedai hari ni, yuk tutup restoran dah hari ni. Jadi yuk jadi HR lah, yuk jadi HR, yuk jadi, sebab yuk habis belajar dah. Yuk habis belajar dekat ni, dekat mana? Dekat Universiti Boston Architecture. Yuk habis belajar dah, jadi yuk pun duduk sini. Yuk jadi HR lah, jadi merisau. Itu yuk kerja itu, yuk kerja dekat Tesco Puchong itu. Yuk jadi apa? Yuk jadi office boy. Office boy. Kenapa dia panggil office boy lah, ingat. Yuk jadi ni lah, yuk jadi apa? Assistant shop jadi. Jadi tukang tolong kedai. Jadi hari ni yuk nak cerita lah. Sebenarnya yuk ada teringin juga yuk nak pergi jalan. Yuk nak duduk lepak kat kedai lah, kat mana-mana kedai lah yang boleh yuk lepak tu. Yuk nak kena lah benda-benda pun, kena barang, kena benda yuk nak kena lah. Jadi hari ni yuk pun duduk lah. Hari ni tutup lah kedai session hari ni. Hari ni session tutup lah kedai, session apa? Stesen ni lah, stesen minyak. Yuk dah tutup lah, yuk buka stesen keluarga dekat rumah yuk ni ada stesen minyak. Adik yuk jadi apa, manager situ lah, manager stesen petrol. Tak tahulah berapa lama nanti lagi yuk nak meniaga, tak tahu lah. Tadi yuk ada duduk main gitar ni dekat Pulau Kambing tadi. Yuk main gitar kat Pulau Kambing tadi, dekat waterfront Pulau Kambing. Jadi hari ni yuk nak cerita yuk pernah belajar dekat ni lah, dekat mana, dekat architecture school, dekat Brooklyn. Dekat Brooklyn Amerika Syarikat. Dekat Amerika Syarikat lah. Jadi yuk ni bukan Malaysia, yuk orang Amerika sebenarnya. Yuk orang Amerika, yuk kerja dekat Malaysia lah, tapi yuk tak balik rumah, yuk duduk Amerika je. Anak dara yuk orang Amerika tau. Bukan orang Malaysia, bukan orang Amerika. Hari tu yuk kerja lah, itu yuk yang duduk hari tu buat menara Twin Tower tu, yuk buat hari tu menara Twin Tower tu. Banyak Twin Tower yuk buat kat Amerika tu, yuk dah ingat tu. Ada yang menara Condor ada kot, yuk buat lah cerita ada kot. Jadi hari ni yuk tak kena barang lah, yuk tak kena barang dah. Yuk berhenti kena barang dah. Okay? Assalamualaikum.